kau ni lebih-lebih pula. Nanti batal puasa. Kau ni lebih-lebih pula. Nanti batal puasa. Ipek, jangan asyik main je. Balik-balikkan ayam tu. Nanti hangit. Ipek, jangan asyik main je. Balik-balikkan ayam tu. Nanti hangit. Tahu. Ipin. Tahu. Ipin, sini kejap. Ipin, sini kejap. Aduh. Bertuah punya budak. Tinggal ayam begitu aja. Bertuah punya budak. Tinggal ayam begitu aja. Aduh. Nah, Apa ni tu? kuih Sri Muka buat berbuka. Kuih Sri Muka buat berbuka. Kuih lain tak ada? Kuih lain tak ada? Tak ada. Alah. Ipin, Tak ada. Alah. Ipin, Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Terima kasih, Atuk. sama-sama. Terima kasih, Atuk. sama-sama. Ha. Dah waktu nak berbuka. Alang-alang kat sini, marilah buka puasa sekali. Dah waktu nak berbuka. Alang-alang kat sini, marilah buka puasa sekali. Atuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Atuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Sedap. Sedap. Ha? Tak payahlah susah-susah. Tak payahlah susah-susah. Tak ada susahnya. Lagipun bukan selalu. Tak ada susahnya. Lagipun bukan selalu. Habis saja kita orang berdoa. Lampu terus menyala. Dan air singki mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Betul. Kau ni pun. Jadi, jangan tamak. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya Patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. kita bersyukur.
Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat Kita panjang-panjang. ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Nak? Datu? Korang tak nak? Nak? Datu? Jangan nak merungut. Jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Datuk. Pak Imam. Datuk. Pak Imam. Sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opa. Opa belum tengok cermin tu lagi. Tapi kita masih boleh selamatkan Opa. Opa belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Macam mana? Kenapa korang dalam bilik akak? Kenapa korang dalam bilik akak? Tak ada apa-apa. Apa korang buat ni? Kita orang tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Tak ada apa-apa. Apa korang buat ni? Kita orang tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Betul-betul-betul. Macam mana boleh jatuh? Kita orang pun tak tahu. Apa? Betul-betul. Macam mana boleh jatuh? Apa hal ni? Opa! Cermin yang Ros beli dari Angka Atus malam dah pecah. Ni. Opa. Cermin yang Ros beli dari Angka Atas malam dah pecah. Diorang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Diorang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri dan akan ditimpa malang. Akan terkena sumpahan cermin misteri dan akan ditimpa malang. Betul-betul. Jadi kita orang nak lindungi Opa dari terkena sumpahan tu. Betul-betul. Jadi kita orang nak lindungi Opa dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul lagi macam mana? Kalau betul-betul lagi macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik.